Assalamualaikum semua. Hai, jumpa lagi Mok Dia di sini. Korang dah makan ke belum? Kalau belum makan, jom makan sama-sama dengan Mok Dia. Hari ni Mok Dia teringin sangat nak makan bawang kucai campur dengan udang kering. Nampak sedap kan? Lepas tu ada juga lauk hati dan pedal ayam masak sambal. Jomlah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula Mok Dia nak rasa bawang kucai ni. Nampak sedap kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kalau nasi panas-panas ni lagi sedap. Ni nasi Mok Dia dah sejuk. Ni buat telur dadar je dah cukup. Telur dadar, lauk ni, nasi panas-panas. Sedap. Hati ayam. Sambal hati ayam. Bawang kucai. Pedal. Ini bawang kucai ni. Ambil hati ayam. Ni Mok Dia buat kurang pedas. Kalau pedas sikit lagi mesti lagi sedap. Lepas tu kurangkan sikit udang kering dia. Ni udang kering dia banyak, jadi rasa bawang kucainya tu tak dapat rasa sangat. Rasa udang kering je banyak. Tapi sedap sedap. Kena kurangkan udang kering. Ataupun korang makan dengan bubur. Mesti sedap. Sebab udang kering ni dia rasa dah masin kan. Buat pula sambal belacan tu, sambal belacan ketuk. Wish, memang tambah-tambah selera. Alhamdulillah, syukur nikmat atas rezeki yang diberikan hari ini. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Jangan lupa makan dan jaga kesihatan.